Saya nak tanya satu soalan. Pernahkah anda tiba-tiba nampak orang batuk yang kuat semasa makan? Tak. Pada mulanya semua ingat dia tersedak biasa. Tetapi beberapa saat kemudian, dia dah tak boleh bercakap, tak boleh batuk dan cuba berpegang leher je. Cik, okey. Itulah tandanya mangsa sedang tercekik. Sebab itu dalam kelas kami, City Ambulance, pelajar akan belajar menggunakan teknik Heimlich menggunakan training vest. Bukan sekadar tengok, tapi buat sendiri. Apabila melakukan teknik yang betul, barulah halangan mudah dikeluarkan. Kerana dalam situasi sebenar, berapa saat saja boleh membuat perbezaan. Aku nak tanya satu soalan. Kalau anak, isteri, kawan-kawan anda tiba-tiba tercekik ketika makan, apakah anda tahu bagaimana cara dilakukannya? Ramai orang yang pernah tengok cara mangsa tercekik di TV atau media sosial. Tapi bila berlaku depan mata, ramai juga yang panik. Bawang, jangan panik. Oh, tak payah. Sebab tu, kami menambah Heimlich training vest dalam kelas kami. Peserta akan belajar dengan lebih realistik lagi. Kalau teknik yang salah, bola takkan keluar. Contoh. Nampak? Teknik yang salah, bola takkan keluar. Relax. Tetapi, bila peserta buat dengan teknik yang betul, bola akan terkeluar. Di City Ambulance, kami bukan sekadar mengajar. Kami mahu setiap peserta benar-benar yakin apabila berhadapan dengan situasi sebenar. Cari. Aku dah order ambulance lah. Serius lah? Siapa sakit? Aku kan ada TCA. Mana nak drive lah. Aku susah. Oh, betul ke? Kan? Bang, ambulans bukan Grab. Tapi, kalau memerlukan ambulans untuk pindahkan pesakit dari hospital ke hospital, City Ambulance akan datang. Bukan gitu lah. Betul lah, City Ambulance. Alamak. Halo, City Ambulance. Abang Itu saya punya bot ada order pasir. Sudah sampai belum, Bang? Bukan. Kita orang ambulans. Ambulans? Sorry salah. Tak apa. Tapi kalau nak pakai ambulans, nombor dah save ni. Oh, okey. Baik. Okey, baik. Nak pakai ambulans? Call kami. Ambulans kami 24 jam. City Ambulance. Aku nak tanya satu soalan. Korang rasa dia ni pandai ke CPR? Alah, tekan ada je. Cuba. Okey. Ketung kau ni rosak ni. Asyik merah ni. Ya. Patutnya tak rosak. Teknik kau yang rosak. Siap lah. Tengok, mana aku tak kata rosak? Asyik merah ni. Dari tadi ni. CPR bukan pertengah gusti. Teknik, bukan tenaga. Salah lah ni. Salah. Kau nampak tu hijau? Macam ni caranya. Oh gitu. Cuba kau bagi bantu aku pernafasan. Silakan. Itu tak punya tu. Dia dah bagi heal tu. Maknanya salah lah tu. Tekan lagi Itu macam hijau. Sebab tu kami upgrade balikin latihan kami. Kalau salah, dia terus beritahu salah. Kalau betul, dia terus puji. Macam ni.
Bang, dada kat perut bang. Oh, dia ni time-time ni nak padam. Aku pernah tengok cerita drama ni. Macam ni, tapi kena tepikan dulu. Bang, jantung kat dada bang. Oh, dah dekat. Kat dada. Bukan. Tu lah banyak sangat tengok drama.